Boleh lihat dia ini sebagai penjajah, tak tahu kejahatan dia. Tak pernah kita suruh British ni minta maaf, kita suruh Jepun yang minta maaf kerana kejahatan. Dia dilindungi. Dia nak hapuskan gerakan tutup merdeka, tak boleh. Dia dah perjanjian dengan PBB. Satu dunia ni senang tunggu tanah Melayu merdeka. Di Afrika keluar akhbar. Sana merdeka, mereka kata, kenapa tanah Melayu tak merdeka? Di Afrika ni tanya dalam akhbar. Burhanuddin ni dah tahu dah. Orang di sini dah tahu dah. British ini tunggu bila-bila masa beri kemerdekaan. Bersedia dah. Sebab tu tubuh parti. Tapi British tak mau beri. British fikir alasan apa nak gunakan? Alasannya adalah komunis. Dengan sebut semua yang lawan dia ni komunis. Ulama itu komunis. Kiri komunis. Kemudian ditambah lagi alasan, komunis ni bukan komunis dari China. Komunis dari Soviet. Komunis dari Soviet ini ada masalah dengan mereka. Komunis dari China tak ada masalah. British okey. Kita ada hubungan baik. Guna alasan Soviet pada masa Perang Dingin. Mereka takut. PBB takut. Maka dia isytihar darurat. Tak ada orang peduli pun. Semua sokong. Menyebabkan British boleh kekal di sini kerana lawan komunis. Lawan komunis ni tahun 80-an ada lagi. Tahun 60 habis, sambung balik tahun 80-an. Jadi dunia senyap. Ada seorang pengkaji nama dia Frank Faraday, saya sebut tadi. Dia kata istilah darurat ni pun kita kena tipu. British ni cerdik, dia tak guna istilah perang. Dia guna istilah darurat. Darurat ni dia suruh orang masuk rumah. Perang ni dia keluar rumah, cari orang. Apa yang British lakukan pada masa darurat ni, masa dia istilah darurat atas alasan komunis, dia hantar tentera, hantar kereta kebal, hantar pesawat. Panggil dari New Zealand, panggil dari Australia, ganyang komunis habisan, target dia 2 minggu saja selesai. Tapi dia tak berjaya. Kerana tak ada sokongan awalnya. Tapi yang pentingnya di sini ialah darurat-darurat ini untuk tunjuk British itu baik. Dalam buku teks kita ni, darurat ni menjadikan British itu baik, hero. Kerana nak amankan keadaan. Sebenarnya dilancarkan perang.